Okay guys, dengan harga RM10,500 korang dapat pakai motor dual purpose korang boleh main off-road, boleh main on-road juga. Inilah dia guys. Okay, CF Moto 250 Dual. Tadi aku dah try bawa motor ni. Enjin dia memang ada power. Yang ini 249cc. Dia pakai single cylinder. Okay, horsepower 24 horsepower dengan 23 Nm of torque. Nak bawa dia memang fun. Yang paling aku suka dia punya kepala dia. Kepala dia ni memang handsome gila. Tak dapat dekat scrambler lain. Dia sangat futuristic. Tambah bahagian depan dia ni dia pakai projector LED. So memang sangat terang guys. Korang boleh tengok sendiri tinggi dia ni lebih kurang 840mm. So orang tinggi memang sesuai lah naik motor ni. Lepas tu korang tengok ground clearance dia memang tinggi. So motor ni nak masuk dalam hutan tak ada masalah. Nak jalan lecak pun tak ada masalah. Lepas tu korang tengok cutting dia ni, chassis dia ni memang tinggi gila. Okay, extra aku suka dia punya exhaust ni. Dia macam Undertale punya Okay, nama pun scrambler. Dia mesti bagi rim spoke punya. Lepas tu dia depan belakang dia pakai disc siap dengan ABS dual channel. Extra yang ini dia bukan teleskopik, yang ini dia pakai USD fork. So korang punya handling tu memang lagi sedap punya. Meter dia pakai digital punya. Okay, siap ada color lagi. Cuma ni bukan TFT lah guys. Lepas tu dia siap datang dengan port charging. Okay, dia ada USB-A dekat sini. So ni memang nampak tinggi, tapi berat dia 154 kg saja. Ringan lah bagi aku. Lepas tu tank capacity dia untuk kategori scrambler ni memang besar, 13 liter guys. So yang mana berminat jangan lupa tekan button apply dekat bawah. Okay, kita ada ready stock untuk unit ni. Kita ada sediakan juga penghantaran percuma seluruh semenanjung Malaysia. Okay, ciao.